media luas, dunia terbuka, maklumat datang tanpa sepadan. Jika tiada akhlak dijaga, ilmu hilang, nilai pun lenyap perlahan. Mari bersama di Madani Talks bicara ilmu, akal dan hati agar generasi yang kita bentuk berjiwa madani, beradab sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar podcast Madani Talks. Jadi sebelum kita memulakan podcast kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Vida kerana dia berbaik hati untuk menaja podcast kita hari ini dengan produk, kalau kita boleh tengok kat sini, produk Baiklah. Hari ini kita akan berbicara tentang isu yang cukup dekat dengan kehidupan kita, iaitu isu media di Malaysia dan bagaimana ia memberi kesan terhadap pendidikan akhlak serta pembentukan insan dalam kerangka pendidikan madani. Media hari ini bukan sekadar tempat hiburan tetapi medan ilmu, medan dakwah dan pembentukan pandangan masyarakat. Namun seperti dua mata pedang, media ini pun boleh menjadi punca kekeliruan, punca penipuan dan hilangnya nilai moral jika kita tidak pandai mengawal penggunaan media itu. Bersama saya hari ini tiga tetamu istimewa, figura-figura hebat Malaysia. Yang pertama panel kita Afasha, seorang penyanyi yang aktif dalam industri muzik tanah air. Yang kedua panel kita Balkis, pelakon berbakat besar yang sering menjadi contoh kepada generasi muda. Dan Aina, seorang influencer terkenal yang mempunyai jutaan pengikut di media sosial TikTok maupun Instagram. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi join kami punya podcast hari ini. Baiklah, untuk kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita akan masuk ke isu pertama kita, iaitu penyebaran maklumat palsu dan impaknya terhadap pendidikan dan nilai madani. Afasha, sebagai seorang penyanyi yang orang kata sentiasa menjadi perhatian media, macam mana Afasha berdepan dengan isu berita palsu? Sebab Afasha ialah penyanyi kan, kita tahu ada isu-isu hot, berita-berita hot. Jadi macam mana Afasha boleh kaitkan isu berita palsu ni dengan pendidikan serta akhlak masyarakat? Terima kasih Puan Moderator. Cantik sungguh ya moderator saya hari ni. Saya selalu tengok podcast dia dekat YouTube. Malah hari ni dia jemput untuk sertai podcast dia ya. Okey. Jadi berbalik kepada soalan tadi, jawapan saya ya, sebagai seorang penyanyi, saya sendiri pernah beberapa kali jadi mangsa berita palsu. Contohnya gosip yang tak benar, tajuk sensasi yang tak pelik, malah kadang-kadang netizen ni terus percaya tanpa semak pun sumbernya. Bila saya tengok berita tu tersebar luas di media sosial, saya rasa kecewa jugalah. Sebab apa? Sebab benda yang tak betul boleh nampak seolah-olah betul bila ramai yang kongsi tanpa fikir panjang. Bila saya fikir balik, fenomena ni bukan sahaja menjejaskan reputasi seseorang, tapi juga membentuk budaya yang salah dalam masyarakat, iaitu budaya percaya tanpa unsur periksa. Sedangkan dalam Islam pun Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi panduan yang jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 6, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Jadi, bila kita tengok ayat ini sangat mendalam ya maknanya. Ia bukan sekadar untuk isu agama, tapi juga dalam semua aspek kehidupan, termasuklah pendidikan dan media. Dalam konteks pendidikan madani, kita perlu ajar pelajar supaya ada sikap tabayun, iaitu menyimak maklumat sebelum berkongsi. Kalau tak, generasi ni akan terbiasalah dengan budaya cepat percaya, cepatlah sebarkan. Sebagai seorang penyanyi yang sering menjadi perhatian umum, saya sedar setiap perkataan dan tindakan boleh memberi kesan besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan muda yang menjadikan artisnya sebagai idola. Sebab itulah bagi saya, tanggungjawab seorang penyanyi ni bukan saja menyanyi atau menghiburkan, tetapi juga menjadi contoh kepada masyarakat dalam cara berfikir, bertutur dan bertindak. Jadi
Jadi kalau artis sendiri pun mudah menyebarkan atau mempercayai berita palsu, bagaimana kita nak harapkan orang lain kan untuk berhati-hati? Saya juga percaya seni dan muzik boleh menjadi medium pendidikan tidak formal yang sangat berkesan. Melalui lirik, mesej lagu dan ucapan di pentas, kita boleh sebarkan nilai-nilai murni seperti kejujuran, hormat dan tanggungjawab. Saya sendiri cuba hasilkan karya yang ada nilai positif, bukan sekadar untuk hiburan semata-mata. Sebab apa? Sebab saya tahu lagu boleh menyentuh hati orang lebih cepat daripada dia mendengar ceramah. Akhir sekali, saya harap rakan-rakan artis di luar sana pun sedar bahawa pengaruh kita sebenarnya besar. Kita boleh jadi suara perubahan, iaitu mendidik dengan cara kita sendiri melalui seni dan teladan. Sebab itulah bila bercakap tentang penyebaran maklumat palsu dan pendidikan madani, saya rasa tanggungjawab ini bukan hanya pada guru dan pelajar, tapi juga pada kami sebagai penyanyi dan pegiat seni yang didengar dan dilihat oleh masyarakat. Terima kasih Afasha. Pandangan yang dilontarkan sangat matang lah. Memang betul pun penyebaran maklumat palsu ni bukan hanya menjejaskan individu tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu kita. Sekarang Balkis, sebagai seorang pelakon yang juga sering menjadi tumpuan di mana-mana semua kamera datang gambar kan. Baiklah, macam mana pandangan Balkis terhadap isu dan macam mana media ni digunakan secara lebih beretika, terutamanya dalam pendidikan dan pembentukan akhlak? Baiklah, terima kasih Puan Moderator. Sebagai pelakon, saya berpendapat media pada hari ini ibarat sebuah pentas yang sangat terbuka. Semua orang boleh bersuara, berkongsi pendapat dan menyampaikan maklumat kepada halayak. Namun, dalam kebebasan ini, wujud cabaran besar iaitu penyebaran maklumat palsu ataupun dikenali sebagai fake news. Masalah ni bukan sahaja menjejaskan reputasi seseorang, malah boleh menggugat nilai moral dan integriti masyarakat termasuk pelajar sekolah. Dalam dunia hiburan saya sendiri, saya sering melihat bagaimana berita palsu boleh tersebar dengan begitu pantas. Contohnya, pada tahun 2023, beberapa rakan selebriti Malaysia yang rapat dengan saya seperti pelakon Mira Firza dan penyanyi Hen Husaini pernah menjadi mangsa berita palsu di laman TikTok dan Twitter. Ada video yang menggunakan wajah mereka dengan tajuk sensasi untuk menarik tontonan, sedangkan kandungan yang tidak benar langsung. Hal ini bukan sahaja menimbulkan kegeliruan, tetapi juga menormalisasikan budaya kongsi dahulu semak kemudian. Sekarang mari kita lihat dalam konteks pendidikan pula. Kesan ini akan lebih berpanjangan dan membimbangkan dalam aspek pendidikan. Kajian oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu MCMC pada tahun 2023 menunjukkan yang hampir 70% remaja Malaysia pernah terdedah kepada berita palsu di media sosial dan sebahagiannya juga mengaku pernah menyebarkannya tanpa semakan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga pernah mengeluarkan amaran berhubung penularan mesej palsu di aplikasi WhatsApp yang berkaitan dengan jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa tahap literasi digital dalam kalangan pelajar masih rendah dan perlu diperkukuh melalui pendidikan yang berteraskan nilai, etika dan tanggungjawab sosial. Saya teringat satu hadis Nabi SAW, riwayat Muslim. Afa bil mar'i kaziban ay yuhaddasa bikulli ma sami'a. Maksudnya, cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia menyampaikan semua yang didengarnya. Melalui hadis ini, dia mengajar kita tentang pentingnya kita bertabayun, iaitu menyemak dahulu kesahihan maklumat sebelum sampaikan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini sepatutnya guru-guru terapkan dalam diri pelajar, malah ibu bapa, supaya mereka menjadi pengguna media yang bijak dan beretika. Sebagai pelakon pula, saya percaya bidang seni juga boleh memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat. Kita boleh menggunakan medium drama, filem ataupun kempen digital untuk memupuk nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab sosial. Misalnya, beberapa produksi tempatan kini mula mengangkat tema anti-fitnah digital dan etika bermedia seperti
yang dijalankan oleh Bernama dan Kementerian Komunikasi. Inilah contoh bagaimana media boleh kembali kepada fungsinya sebagai wadah pendidikan. Jelaslah, penyebaran maklumat palsu ini bukan sekadar isu teknologi tetapi cerminan akhlak dan nilai kemanusiaan. Dalam gagasan Malaysia Madani, nilai seperti ihsan, hormat dan tanggungjawab perlu menjadi asas ketika berinteraksi di dunia digital. Oleh itu, setiap pengguna media sama ada pelajar, pendidik maupun penggiat seni perlulah menafis dan menilai maklumat dengan bijaksana. Media seharusnya menjadi jabatan ilmu dan kebenaran, bukannya alat yang merosakkan kepercayaan masyarakat. Itu pandangan saya moderator bahawa pendidikan dan media perlu seiring agar generasi muda bukan sahaja celik maklumat tetapi juga berjiwa madani yang berilmu, beradab dan bertanggungjawab terhadap kebenaran. Baiklah, terima kasih Balkis. Bagus sangat-sangat pendapat yang dilontarkan. Nilai moral dan mesej kebenaran memang perlu dijaga dalam dunia hiburan dan pendidikan. Sekarang kita ke panel kita yang ketiga, iaitu Aina, influencer yang mempunyai pengikut ramai. Dalam dunia digital ni, pengaruh influencer memang sangat-sangat besar, termasuk pengaruh dia kepada pelajar sekolah. Jadi, Aina, bagaimana awak lihat peranan media sosial dan cabaran penyebaran maklumat palsu dari sudut seorang influencer itu sendiri? Terima kasih kepada Cik Moderator saya yang sangat cantik lagi menawan pada hari ini. Dan hai kepada semua pendengar saya, terutama fans-fans saya semua. Sebagai seorang influencer, saya rasa tanggungjawab kami di media sosial jadi sangat berat. Apa sahaja yang kami post, review atau komen boleh membentuk pemikiran ramai orang, terutamanya golongan muda yang menjadikan influencer sebagai rujukan gaya hidup dan sumber maklumat. Saya selalu ingat akan pesan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bagi saya adalah satu prinsip etika komunikasi dalam Islam. Dalam dunia digital, ia bermaksud kita mesti fikir dulu sebelum kita post sesuatu di media sosial. Saya sendiri kadang-kadang dapat mesej viral, kononnya macam berita terkini atau tips kesihatan. Tapi bila saya semak dulu, banyak sebenarnya tidak betul, iaitu fake news. Jadi, saya selalu tekankan kepada pengikut saya supaya don't share if you are not sure. Dalam konteks pendidikan, saya nampak media sosial ini sebenarnya boleh jadi satu alat pembelajaran yang berkesan kalau digunakan dengan betul. Contohnya, saya pernah buat collaboration dengan seorang ustaz untuk menjelaskan isu viral dari perspektif agama. Ramai pelajar komen mereka lebih faham sebab penyampaian itu bersifat santai dan mudah untuk difahami. Maknanya, kalau influencer, pendidik dan artis bekerjasama, kita boleh membentuk satu ekosistem media madani yang bukan sekadar canggih tapi juga beretika dan berjiwa Islam. Subhanallah, sangat menarik semua pandangan yang telah dikongsikan oleh ketiga-tiga panel kita. Kita dapat lihat bagaimana penyebaran maklumat palsu boleh memberi kesan besar bukan sahaja kepada masyarakat tetapi juga terhadap proses pendidikan dan pembentukan akhlak pelajar. Islam menuntut kita untuk menyemak kebenaran dan mengamalkan komunikasi yang jujur. Dalam pendidikan madani, nilai-nilai ini mesti diterapkan melalui pedagogi bersepadu bukan sahaja dalam kelas tapi melalui media, seni dan platform digital. Baiklah pendengar semua, itu tadi perbincangan kita bagi isu pertama. Dalam segmen seterusnya, kita akan masuk ke isu kedua yang tak kurang penting pada zaman sekarang ini, iaitu ketagihan media sosial dan kesan terhadap prestasi serta akhlak pelajar. Teruskan mendengar, kekal bersama kami di Madani Talks.
Trending Talks. Itu tadi sponsor kita, Datuk Sri Vida. Tadi kita dah bincang isu pertama tentang penyebaran maklumat palsu. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang kedua, iaitu ketagihan media sosial dan kesan terhadap prestasi serta akhlak pelajar. Media sosial hari ini dah jadi sebahagian daripada hidup kita dah. Malahan budak-budak kecil pun dah didedahkan dengan digital. Tetapi di sebalik manfaatnya, ramai remaja dan pelajar kini bergelut dengan ketagihan sentiasa mahu online, scroll tanpa henti dan kadang-kadang lupa tanggungjawab untuk kita belajar. Jadi Afasha, sebagai penyanyi yang aktif di media sosial, macam mana Afasha lihat fenomena ini? Baiklah, terima kasih Puan Moderator. Saya rasa ini isu yang sangat dekat dengan semua orang, bukan sahaja pelajar tapi juga orang dewasa, termasuklah kami dalam industri hiburan. Media sosial pada asalnya platform untuk berkongsi karya dan berhubung dengan peminat, tapi bila tak dikawal, ia boleh membawa kepada ketagihan. Saya sendiri pernah alami masa mula naik dulu lah kan, terlalu fokus pada komen dan likes sampai kadang hilang tumpuan nak hasilkan karya yang berkualiti. Lama-kelamaan saya sedar media ni boleh jadi alat yang mengawal emosi kalau kita tak bijak uruskan. Dalam konteks pendidikan, saya nampak kesannya sama juga. Bila pelajar terlalu leka dengan telefon, minda mereka ni cepat hilang fokus. Sebuah laporan oleh Berita Harian tahun 2023 menyiarkan kisah pelajar SPPM yang kecundang dalam peperiksaan kerana terlalu leka membuat kandungan TikTok. Dia mengaku sanggup berjaga malam untuk menaikkan tontonan video, namun akhirnya tidak mampu menumpukan perhatian dalam kelas. Dalam Al-Quran, Allah SWT sudah mengingatkan dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3. Wal-As, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini mengajar kita tentang pentingnya mengurus masa dan fokus pada perkara yang berfaedah. Jadi ketagihan media ini bukan sekadar masalah hiburan, tapi ia sebenarnya krisis pengurusan masa dan jiwa. Dalam pendidikan madani, kita kena didik pelajar supaya guna teknologi sebagai alat kemajuan, bukannya untuk ketagihan. Betul tu Afasha. Media sosial dia boleh jadi dua, sama ada alat ilmu ataupun racun kepada pengguna, bergantung kepada cara penggunaan kita. Jadi bagi sebagai seorang pelakon, ramai remaja meniru gaya dan kehidupan artis di media sosial. Apa pandangan Balkis tentang kesan ketagihan ini terhadap pembentukan akhlak dan modal pelajar? Baiklah, terima kasih untuk soalannya moderator. Isu ini memang sangat sensitif, tetapi sangat penting juga untuk kita bincangkan. Saya perasan ramai pelajar hari ini menilai diri mereka berdasarkan apa yang trending sahaja di media sosial. Mereka ni mahu menjadi viral, bukannya berilmu. Mahu kelihatan popular, tetapi bukan berakhlak. Apabila hidup hanya berpusatkan pada pandangan manusia, mereka hilang arah dan nilai sebenar diri. Dalam Islam, kita diajar untuk ikhlas, bukan mencari perhatian manusia, tetapi mengharapkan keredaan Allah. Saya teringat hadis riwayat Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapat ganjaran berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadis ini kalau kita tengok kan, sangat relevan dalam konteks pendidikan moral dan akhlak digital. Jika pelajar dididik dengan niat belajar dan berkongsi ilmu kerana Allah, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya dunia maya yang kosong dengan nilai. Menurut laporan digital 2024 Malaysia oleh Data Reporten, remaja Malaysia ni menghabiskan purata hampir 3 jam sehari di media sosial dan kadar ketagihan digital mereka semakin meningkat, terutama dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan tumpuan belajar, malah boleh membawa kepada masalah disiplin dan juga krisis identiti. Jadi, sebagai pelakon, saya sedar pengaruh media terhadap remaja ini sangat kuat. Sebab itu, saya cuba gunakan platform lakonan saya untuk menyampaikan mesej moral. Contohnya, baru-baru ini saya terlibat dalam drama yang mengetengahkan isu remaja yang mengalami ketagihan media sosial
tentang bagaimana mereka kehilangan arah dan bagaimana pula keluarga mereka ni serta pendidikan memainkan peranan yang sangat penting untuk membimbing mereka kembali kepada nilai sebenar kehidupan. Bagi saya, pendidikan madani ini perlulah melibatkan semua pihak, iaitu sekolah, keluarga, masyarakat dan juga media. Kita juga perlu mendidik generasi muda bukan sekadar celik teknologi tetapi juga celik nilai supaya mereka mampu mengawal teknologi bukan diperhambakan olehnya. Hanya dengan keseimbangan ilmu dan akhlak kita dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja maju digital tetapi juga berjiwa madani yang beriman, beradab dan bertanggungjawab. Menarik Balkis, jadi marilah kita sama-sama support drama baru Balkis. Okay, sekarang kita akan dengar daripada Aina. Seorang influencer ni macam kita tahu memang hidup dalam dunia digital. Pergi mana-mana memang kena update. Jadi sebagai seorang yang setiap hari berinteraksi dengan media sosial, macam mana Aina menguruskan keseimbangan antara kerja, privacy dan masa? Alamak, soalan ni agak mencabar untuk saya jawab. Sila Tapi jawab. saya cuba. Sejujurnya, saya katakan memang tidak mudah. Kadang-kadang media sosial ni terasa macam dunia kedua dalam hidup saya yang telah menelan masa kita. Tapi saya belajar untuk kawal bukan dengan delete account, tapi dengan disiplinkan diri saya sendiri. Saya guna prinsip yang Nabi Muhammad SAW ajar dalam hadis riwayat At-Tirmizi, iaitu gunakan 5 perkara sebelum datangnya perkara, iaitu masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sempit dan masa hidup sebelum mati. Hadis ini macam wake up call untuk saya. Kalau pelajar faham nilai masa ni, mereka akan lebih fokus pada ilmu dan produktif daripada hiburan tanpa batas. Menurut laporan digital tahun 2025 Malaysia oleh Data Reporter, lebih 25 juta rakyat Malaysia aktif di media sosial, iaitu hampir 70% daripada keseluruhan populasi. Lebih mengejutkan lagi apabila rakyat Malaysia ni meluangkan purata selama 2 jam 47 minit sehari bersamaan hampir 20 jam seminggu hanya di media sosial. Bayangkan kalau sebahagian masa itu kita gunakan untuk baca Al-Quran ataupun kita guna untuk ulang kaji pelajaran atau bantu ibu bapa di rumah. Tentu hidup kita ni lebih bermakna dan seimbang. Saya juga gunakan platform untuk ajar tentang digital mindfulness. Contohnya saya ajak fans saya buat 24 hours tanpa skrin seminggu sekali. Ramai yang mesej saya selepas itu kata mereka ni rasa lebih tenang, lebih fokus dan dapat tidur lebih awal. Jadi ini menjadi satu bukti kecil tapi cukup menunjukkan bahawa teknologi ni boleh untuk dikawal, bukan kita yang dikawal oleh teknologi. Jadi dalam konteks pendidikan madani, saya percaya teknologi bukan musuh tapi alat dakwah moden jika digunakan secara beretika dan betul. Kita cuma perlu belajar cara guna dengan berhikmah, dengan niat yang betul. Sebagai contoh, bila kerajaan Malaysia mula memperkenalkan lesen kawal sedia untuk platform media sosial pada tahun 2024 bagi mengekang buli cyber dan penyebaran berita palsu. Jadi itu menunjukkan tanda bahawa dunia digital kita memang perlukan panduan moral. Jadi bagi saya, cabaran sebenar bukan pada teknologi tapi pada cara kita untuk menguruskan masa kita dan hati ketika menggunakannya. Jadi kalau niat kita guna media sosial atau platform-platform yang lain untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu, maka teknologi akan jadi satu jambatan pahala bukan penghalang masa depan. Masya Allah. Jadi perbincangan hari ini memang sangat-sangat bernas. Kita telah membincangkan tentang 2 isu besar, iaitu yang pertama penyebaran maklumat palsu dan dampaknya terhadap pendidikan. Yang kedua ketagihan media sosial dan kesannya terhadap prestasi serta akhlak pelajar. Jadi media dan teknologi ni bukan musuh lah sebenarnya, tapi amanah kepada kita. Islam telah mengajarkan kita untuk menggunakan ilmu dan teknologi dengan adab, akhlak dan bertanggungjawab. Dalam dunia moden, insan madani ialah mereka yang bijak menapis maklumat, bijak menggunakan masa dan bijak mengimbangkan dunia digital dengan nilai rohani.
Terima kasih kepada Afasha, Balkis dan Aina atas perkongsian luar biasa hari ini. Semoga mesej kita sampai kepada semua pendengar bahawa kemajuan sebenar bukan hanya pada teknologi tetapi pada jiwa yang berilmu dan berakhlak. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Madani Talks. Selepas kita membincangkan isu yang sangat panjang iaitu tentang isu media dan teknologi hari ini, kita akan masuk pula ke isu utama yang sangat-sangat orang kata hot lah, iaitu isu sosial yang sebenarnya sangat berkait rapat dengan dunia pendidikan dan pembentukan insan bangsa. Dalam dunia masyarakat moden, kita ni berdepan dengan pelbagai isu sosial seperti keruntuhan moral, budaya hedonisme, buli cyber, pencemaran budaya barat serta kurangnya empati dan nilai kemanusiaan dalam interaksi seharian. Persoalannya, bagaimana semua ini mempengaruhi usaha kita dalam membina insan madani yang seimbang antara ilmu, akhlak dan iman. Untuk buka bicara, saya akan mengajukan soalan pertama saya kepada Afasha, seorang penyanyi yang hidup dalam dunia hiburan. Macam mana Afasha lihat peranan media dalam dan industri muzik dalam menangani isu sosial yang semakin meruncing ini? Baik, terima kasih moderator. Bila bercakap tentang isu sosial, saya rasa dunia hiburan ni ada dua sisi. Boleh jadi punca masalah dan boleh juga jadi ubatnya. Saya pernah rasa risau bila lihat trend lagu-lagu yang terlalu bebas, lirik yang hilang nilai moral dan video muzik yang mendorong budaya hedonisme. Baru-baru ni pun kita tengok beberapa lagu viral di TikTok yang mempunyai lirik berunsur lucah, hinaan dan ajakan ke arah gaya hidup bebas. Walaupun kononnya sekadar hiburan, tapi bila dimainkan berulang-ulang oleh remaja, ia bentuk pemikiran dan nilai mereka yang berbeza. Tapi saya percaya muzik ni juga boleh jadi alat pendidikan yang berkesan kalau mesejnya baik. Dalam Islam, seni bukan dilarang, malah boleh jadi wasilah dakwah kalau disampaikan dengan niat yang betul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53 yang bermaksud, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan antara mereka. Ayat ni bila kita tengok sangat relevan dengan seni dan komunikasi moden. Kalau muzik, lakonan ataupun konten media membawa ucapan yang baik, ia boleh jadi pendidikan sosial yang madani. Saya sendiri cuba cipta lagu-lagu berunsur motivasi dan nilai. Contohnya lagu tentang semangat dan kasih ibu bapa. Sebab saya percaya seni yang berjiwa boleh melembutkan hati masyarakat yang keras. Indah sekali pandangan Afasha itu. Memang betul apa yang dikatakan, seni yang berjiwa boleh mendidik masyarakat tanpa mereka sedar. Sekarang sebagai seorang pelakon, ramai kata drama dan filem sekarang ni banyak menonjolkan gaya hidup mewah, cinta yang berlebihan atau konflik sosial yang kadang-kadang tidak mendidik pun. Jadi Balkis, apa pandangan Balkis? Bagaimana seni lakonan ni boleh membantu membentuk masyarakat yang lebih berakhlak? Soalan yang sangat baik, moderator. Ya, saya akui memang ada setengah karya yang terlalu mengejar rating dan view sampai lupa nilai untuk pendidik. Realitinya, industri kita sekarang ni berdepan dengan krisis kandungan di mana banyak drama lebih menunjukkan gaya hidup mewah, konflik cinta, keterlaluan dan adegan yang tidak mendidik. Isu ini pernah tular pada tahun 2023 apabila beberapa drama dikritik hebat kerana memaparkan budaya toksik seperti kecurangan dan buli sebagai unsur hiburan semata-mata. Masalahnya, belajar sekolah antara penonton utama drama-drama ini. Jadi, tanpa disedari, mereka mula meniru gaya hidup dan sikap watak dalam cerita bercakap kasar, suka berkonflik dan mencari populariti di media sosial. Inilah yang saya rasa paling membimbangkan sebab seni sepatutnya membentuk jiwa, bukan merosakkannya. Tapi, saya juga percaya seni lakon yang sebenar bukan sekadar hiburan. Ia cermin masyarakat dan alat perubahan sosial. Saya selalu tekankan kepada penulis dan pengarah, kalau kita nak hasilkan drama, biarlah mesejnya jelas tentang kasih sayang, pengorbanan, tanggungjawab atau taubat. Rasulullah SAW
Wasallam sendiri bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi asas kepada falsafah pendidikan madani membina akhlak melalui apa jua media termasuk seni dan budaya. Kalau kita boleh masukkan nilai makarimul akhlak dalam karya seni, pelajar dan penonton akan belajar secara halus tentang erti kebaikan dan kemanusiaan. Masya Allah, contoh yang sangat baik daripada Bagi. Sekarang saya nak dengar daripada Aina pula, seorang influencer yang hidup dalam dunia media sosial, yang di mana media sosial ini menjadi punca banyak isu sosial seperti body shaming, budaya pamer kemewahan, cyberbully dan sebagainya, sehingga kan membuatkan orang ni rasa insecure. Jadi, Aina, macam mana Aina lihat peran influencer ni dalam menangani isu sosial? Terima kasih kepada soalan yang telah diajukan. Saya suka topik ini sebab sejujurnya dunia influencer memang banyak sangat cabaran dia. Kadang-kadang saya sendiri merasa sedih bila tengok sesetengah content creator sanggup buat apa saja demi views, termasuk benda yang boleh merosakkan nilai masyarakat. Tapi pada masa yang sama, saya percaya influencer juga boleh jadi pendidik sosial. Saya sendiri cuba gunakan platform saya untuk sebarkan mesej positif tentang adab secara online, cinta akan diri sendiri dan nilai etika dalam kehidupan moden. Contohnya, saya pernah hasilkan satu video pendek di media sosial tentang bahaya body shaming dan pentingnya menjaga maruah diri di alam maya. Ramai remaja komen bahawa mereka ni mula sedar akan adab untuk berkomunikasi di atas talian dan mencerminkan akhlak seorang muslim. Selain itu, saya juga pernah dijemput ke satu program berbicara sekolah untuk kongsi tentang self-love dari perspektif Islam, bahawa mencintai diri itu bukan bermaksud menunjuk, tetapi menghargai diri dengan menjaga amal, masa dan akhlak di media sosial. Jadi saya terinspirasi dengan satu nasihat daripada hadis Rasulullah SAW, iaitu ad-dinun nasihah, yang bermaksud agama itu nasihat. Jadi hadis ini pendek tapi sangat kuat makna dia. Bagi saya, influencer moden boleh jadi penyampai nasihat masyarakat, bukan dengan ceramah panjang, tapi melalui video pendek ataupun posting reflektif atau kempen sosial. Contohnya, saya pernah buat kempen #media dengan adab. Saya ajak ramai pengikut berhenti komen kasar atau menggunakan perkataan yang kasar ataupun tidak sepatutnya digunakan di media sosial. Alhamdulillah, ramai yang ikut. Jadi saya rasa kalau semua influencer bersatu dalam misi sosial macam ini, kita boleh ubah lanskap media digital Malaysia jadi lebih bersifat madani, iaitu beradab, berempati dan berakhlak. Luar biasa. #media dengan adab. Itu semangat yang kita nak. Menggunakan pengaruh untuk mendidik, bukan sekadar mendidik. Dari apa yang kita dengar, jelas bahawa isu sosial bukan boleh diselesaikan dengan undang-undang semata-mata, tapi melalui pendidikan, nilai dan pembinaan akhlak. Masyarakat dan pendidik itu perlu bersifat menyeluruh melalui sekolah, media dan keluarga. Jadi kesimpulannya, dalam membina masyarakat madani, seni, media dan pendidikan perlu bergerak secara seimbang. Artis mendidik melalui karya, influencer mendidik melalui suara yang sedap dan pengaruh, manakala guru mendidik melalui ilmu dan contoh teladan. Kalau semuanya bergerak atas nilai iman dan akhlak, maka lahirlah masyarakat yang seimbang antara kemajuan dunia dan kesejahteraan jiwa. Inilah semangat pendidikan madani yang sebenarnya bukan sekadar canggih tetapi berjiwa. Terima kasih kepada panel-panel hebat kita, Afasha, Balkis dan Aina. Dan terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama kami. Dan turut serta terima kasih kepada penaja kita pada hari ini. Saya Afifah, moderator anda, mengakhiri episod ini dengan pesanan. Jadilah insan madani yang menggunakan suara, seni dan media untuk menyebarkan kebenaran, kasih dan akhlak. Demikianlah perbincangan kita dalam Madani Talk hari ini. Sebelum berpisah, hayati sedikit pantun sebagai penutup bicara. Bicara berakhir bukan bermadah, ilmu dikongsi jadi pedoman. Moga madani kekal beradab menjadi panduan setiap insan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa mendengar dan kekal bersama Madani Talks untuk episod yang akan datang. Terima kasih.